kita nak kena dengar tu. Nak banyak benda tu apa benda? Waktu tu dia tak ada cerita, saya cerita. Waktu tu saya waktu mengaji dulu saya ada pergi nak terjun. Balik-balik tu rasa pelik sikit perut semua kan. Saya pergi berubat kat seorang Pak Long ni kat Yan. Dia orang baik dia tak nampak dia orang dia kelebihan dia kan. Dia berkata belah kiri macam tak elok. Dia kata macam tu. Memang saya rasa belah kiri pelik kan. Rasa menyucuk. Nampak setiap ni tangan rasa pelik, kaki rasa tegang. Benda. Takut benda masuk apa? Tengok merah semua dah. Tak apa ni dah repair dah. Ajetnya janji Allah janji Nabi. Lepas tu di antaranya lagi yang kata ada banyak benda dah. Lepas tu tak ada tidur. Tak ada tidur. Tak ada tidur. Dulu waktu Umar tu memang masalah tidur teruk lah. Lepas tu sejak dengan Izzuddin Amal Madu ni dia macam contoh kalau waktu siang tu dia ingat terlelap kan. Bukan setiap hari ada waktu dia. Malam tu pun bukan setiap malam kata boleh tidur, tapi kalau compare dengan dulu banyak improvement lah. Ada yang waktu saya tidur nyenyak Wah no? Alhamdulillah. Itulah kesan dia bila makan manis melampau. Tak jaga kawal makan nasi ikut nafsu kan. Tak salah makan nasi tu. Tapi kalau lebihan dia kacau pankreas lah. Dia kacau pankreas. Banyak juga. Saya gemuk. Tengok dia mengaji banyak kerja duk buat pecah dengan saya gemuk tu. Semua gamak lah. Tapi handsome lah. Gemuk-gemuk pun handsome tak apa abang. Berani kan. Saya apa?